berempah, bawal goreng dan juga ada keli goreng. Oh. Panas-panas sama belajar. Panas betul. Ni kena rezeki ni dapat ni. Rezeki lah. Rezeki lah. Ni pun dah nak habis dah ni. Kalau sebut nama abang itu, dapat free kaki ayam. Oh, dapat free kaki ayam Okey bang. Okey, boleh. Oh, besar kan ayam ni? Besar. Mampu hati makan bang. Oh, ini nampak menarik ni. Ini dia punya kriap. Ni baru sedap sikit. Betul. Kalau satu ni berapa ni? Kalau ayam satu set RM8.9. Oh, ni sambal lain pula dia. Ya betul. Oh. Ni sambal cili. Biasa makan untuk ikan. Daripada abang itu datang tadi, orang tak putus-putus datang. Bukan saja orang lokal, tapi orang daripada luar datang mata-mata nak merasa nasi kukus kat sini. Owner dia Malik bersama isteri dia start kedai ni 7 tahun dulu. Sini ayam goreng dia goreng panas-panas daripada kuali dia. Lepas tu abang itu tengok setiap 10 minit dia akan tukar yang baru. Sedap ayam goreng, dalam dia juicy, lepas tu kulit dia pun rangup. Rempah dia kau boleh rasa daripada kulit sampai ke dalam isi. Pedas sambal ini. Sambal belacan yang rasa dia masam-masam sikit. Mana minat ikan tu kau pilih lah sama ikan keli atau ikan bawal. Sama juga masakan dia. Kulit kat luar dia rangup dan juga isi dalam dia yang lembut. Sambal tu ikan bawal dan keli ni dia ada rasa pedas dia kemudian tau. Lokasi dia betul-betul kat Jalan Besar daripada Pekan Bahau menuju ke arah Pantai Timur. Ini kedai dia, nasi kukus Malik.